Hai semua, selamat datang ke kupasan kita kali ini. Hari ini kita akan bercakap tentang sesuatu yang sangat biasa kita nampak, tapi sebenarnya ia adalah antara misteri sains yang paling hebat tau, iaitu macam mana seorang bayi tu boleh belajar bercakap. Cuba fikirkan sejenak, macam mana seorang bayi yang tak boleh buat apa-apa sendiri, tiba-tiba dalam masa beberapa tahun je boleh bercakap dalam bahasa yang sangat kompleks. Macam magic kan? Nah, di sebalik keajaiban tu, ada satu perdebatan besar dalam dunia sains. Adakah bahasa ni sesuatu yang kita belajar atau ia memang dah ada dalam diri kita sejak lahir? Okey, inilah pelan perjalanan kita untuk cuba rungkai teka-teki ni. Kita akan lihat dua pandangan utama yang sangat berbeza. Lepas tu kita tengok pula macam mana idea-idea ni berkembang dan akhir sekali, kita akan cantumkan semuanya untuk dapatkan gambaran yang lebih besar. Baiklah, jom kita mulakan. Kita akan lihat dulu perdebatan utama yang menjadi asas kepada semua teori-teori yang ada. Senang cerita, perdebatan ini terbahagi kepada dua kem. Satu kem percaya yang bahasa ni kita belajar daripada persekitaran kita, sama macam kita belajar naik basikal. Kem yang satu lagi pula percaya yang kebolehan berbahasa ni adalah sesuatu yang semula jadi, dah ada dalam diri kita sejak kita lahir lagi. Jadi, didikan ataupun fitrah? Inilah soalan utamanya. Jom kita tengok dulu teori yang paling intuitif yang berada di pihak didikan persekitaran. Okey, idea utama teori ni mudah je. Ia kata kanak-kanak belajar bercakap macam mana dia belajar benda lain. Dia dengar, dia tiru dan dia dapat ganjaran. Contohnya, dia dengar mak ayah sebut susu, dia cuba sebut cucu, lepas tu mak ayah dia senyum dan bagi susu. Proses ni diulang-ulang, lebih kurang macam kita ajar burung tiung bercakap. Nampak tak proses dia kat sini? Mula-mula, anak tu tiru bunyi yang dia dengar. Lepas tu, dia akan latih ulang-ulang sebut benda yang sama. Dan yang paling penting, langkah ketiga, peneguhan. Bila dia sebut betul, kita puji. Bila salah, kita betulkan. Bunyi macam logik kan? Tapi, tak lama lepas tu, muncul satu idea yang sangat berbeza yang datang dari kem fitrah semula jadi. Dan ia betul-betul mengubah landscape perdebatan ni. Teori ini yang dipelopori oleh ahli bahasa terkenal Noam Chomsky mencadangkan sesuatu yang agak radikal pada masa tu. Dia kata kita tak belajar bahasa dari kosong. Sebaliknya, kebolehan berbahasa ni tumbuh dalam diri kita, macam mana tangan dan kaki kita membesar. Ia dah ada dalam blueprint biologi kita. Konsep utama teori ni ialah sesuatu yang dipanggil alat pemerolehan bahasa atau LAD. Cuba bayangkan, ia macam satu apps tata bahasa universal yang dah sedia ada dalam otak kita masa kita lahir. Apps ni cuma perlu diaktifkan oleh bahasa yang kita dengar di sekeliling kita dan lepas tu, ia akan mula berfungsi secara automatik. Tapi, cerita dia tak berhenti kat situ je. Teori-teori yang lebih baru cuba cari jalan tengah. Mereka kata, ia bukan soal fitrah lawan persekitaran, tapi macam mana fitrah dan persekitaran ni bekerjasama. Teori interaksionalis ni pula alihkan fokus. Ia kata, yang paling penting bukan apa yang ada dalam otak, tapi apa yang berlaku antara kanak-kanak tu dengan orang sekeliling dia. Bahasa ni wujud sebab kita ada keinginan nak berhubung, nak minta sesuatu, nak kongsi perasaan. Jadi, interaksi sosial itulah enjin utama pembelajaran bahasa. Sama juga dengan konstruktivisme. Teori ini melihat kanak-kanak sebagai seorang arkitek kecil. Mereka bukan span yang hanya serap maklumat. Tak, mereka secara aktif membina pemahaman mereka sendiri tentang bahasa. Setiap kesilapan yang mereka buat, contohnya cakap kereta-kereta untuk banyak kereta, tu bukan kegagalan. Itu adalah sebahagian daripada proses mereka membina sistem bahasa sendiri. Okey, kita dah tengok pasal persekitaran, pasal interaksi, tapi apa sebenarnya yang berlaku dalam otak masa semua ni jadi? Kat sinilah sains kognitif dan psikologi main peranan. Idea penting kat sini ialah belajar bahasa ni tak berlaku sendirian. Ia berkait rapat dengan perkembangan pemikiran kanak-kanak tu. Contohnya seorang anak tu tak akan boleh faham dan guna perkataan macam semalam atau esok selagi otak dia belum boleh faham konsep masa. Jadi perkembangan pemikiran datang dulu, baru bahasa akan ikut. Kalau teori kognitif tadi fokus pada bila seorang kanak-kanak tu bersedia untuk belajar sesuatu, teori psikolinguistik ni pula lebih fokus pada bagaimana proses tu berlaku. Ia kaji jentera dalam minda kita yang membolehkan kita tukar bunyi yang kita dengar kepada makna. Dan sebaliknya, ia adalah sains di sebalik momen, aha, saya faham. Okey, lepas kita dah tengok macam-macam teori yang berbeza ni, meski anda tertanya-tanya kan, habis tu, mana satu yang betul sebenarnya?
Sebenarnya, jawapan pada hari ini bukanlah untuk pilih satu teori dan buang yang lain. Cuba bayangkan, semua teori ni macam kepingan-kepingan jigsaw puzzle. Setiap satu teori itu bukanlah jawapan yang lengkap, tapi ia adalah kepingan penting yang bila kita cantumkan, barulah kita dapat lihat gambaran yang penuh dan lebih jelas. Jadual ni tunjukkan ringkasan yang sangat baik. Kita perlukan persekitaran daripada behaviorisme sebagai bahan mentah. Kita perlukan biologi daripada mentalist sebagai acuan asas. Lepas tu, kita perlukan konteks sosial dan pembelajaran aktif sebagai pemangkin. Dan semua ni disokong pula oleh perkembangan mental dan proses dalaman. Nampak tak? Semuanya saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi, kita akhiri kupasan ini dengan satu soalan untuk anda renungkan. Lain kali, bila anda dengar seorang anak kecil mula bercakap, cuba perhatikan betul-betul. Adakah anda nampak proses meniru dan belajar, ataupun anda sedang menyaksikan satu keajaiban biologi yang sedang berlaku di depan mata anda? Mungkin anda akan nampak kedua-duanya sekali.